Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar Saudara Elias Muhammad dari Tawau, Puan Rosmini dari Pontian, Saudara Mat Syahri Husin dari Kota Baru, Kelantan. Itu juga Saudara Puan Hamidah Kamat dari Sijangkang, Saudara Mat Nayan, Saudara Yusuf Awang hadir dari Tanah Merah, Kelantan. Puan Syarifah Hafifah, apa khabar Puan? Salam dari Pasir Gudang. Itu juga saudara Muhammad Asridir. Salam untuk Haji Hafiz sekali katanya. Saudara Yusuf Melayu Biru dari Pulau Pinang. Mazlan Lan. Saudara Pedizek Ketari. Saudara Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru. Saudara Arif Saleh dari Segamat. Saudara Mat Nayan. Rosman Ismail. Saudara Mat Reni Mat Sidik. Begitu juga Puan Siti Rafi'ah dari Teluk Intan, Saudara Salih Lembang, apa khabar sahabat, Saudara Ahmad Map, serta jangan tidak lupa ya Saudara Brother Mat, awal-awal mengantar sekeping hati bersama dengan Saudara Ramlah Mat Jadi dan juga Yuza, Saudara Rabudin Pasaran, apa khabar sahabat, itulah keadaannya. Baik, saya hari ini hari Ahad tanggal 19 Oktober, kita masih lagi dalam percutian. Pada teman-teman kita yang merayakan hari Deepavali, besok masih bercuti lagi sehingga hari Rabu sekolah dia tutup. Panjang cutinya. Saudara, hari ini Ahad 19 Oktober. Apa khabar Hafiz? Baik, Alhamdulillah. Semalam cari wadah ke? Tak, malam kita uruskan berkenaan dengan kita punya umrah dan juga haji. Okey. Terima kasih saudara Puan Karisma, Puan Asnah, Puan Ramlah Mak Jadi, Puan Asnah hadir bersama sekeping hatinya. Saudara, kita masuk e-commerce. Jangan lupa saudara, ini bukan promosi untuk Deepavali. Kita ni orang Perak cow. Jadi kalau anda teringin nak makan rendang tok, tapi kadang-kadang tak ada masa nak buat, maklum sajalah. Nak buat rendang tok ni bukan senang saya, kurang-kurangnya 4 atau 5 jam. Dan oleh itu anda tak perlu risau. Kerana rendang tok neneng bukan ada ni. Rendang tok neneng mengekalkan tradisi warisan negeri Perak. Pure saya, dimasak dengan penuh kasih sayang. Dan rendang toknya agak marvelous saya, fabulous. Tak percaya, cubalah kau mah saya. Rendang dijamin halal, cita rasa rakyat Malaysia dan homemade, buatan sendiri saudara. Mengikut tradisi orang Perak, secukup rasa, lemak, masin, manis, masam. Hebatlah saudara. Ini tapi saat ini kita masih lagi dengan wadainya, dengan tosenya. Mungkinlah selepas ini Hafiz belanja saya makan tose Hafiz. Dapat cari untuk tose ya, semalam Hafiz ya. Saudara yang ingin memesan boleh hantar kiriman ataupun melalui WhatsApp saya www.whatsapp my/60182794288 ataupun boleh hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Jangan lupa saudara, rendang tok ada nombor telefon dan sebagainya disiarkan sama ni. Fiz, nampak gayanya keadaan apa bila datang musim Deepavali selalunya hujan Fiz ya. Ya. Dia agak ni sikit lah. Hari ni pun mendung sikit. Mendung. Tak hujan. Selalu dulu zaman saya kecil dulu pun gitulah. Bila datang Deepavali selalunya musim hujan Fiz ya. Baik saudara, kita mulakan dengan naluri kehidupan. Ini yang penting dalam hidup kita saudara. Yang dihantar oleh teman kita kepada saya, tapi mereka hantar kiriman tak sebut nama, itu yang susahnya. Tapi bagaimanapun perlu saya jelaskan, saya bukanlah ustaz yang bertauliah. Saya juga bukan da'i saudara. Saya hanya sekadar menyantuni tulisan teman-teman saudara, Saudara Mahat Khamis. Apa khabar saudara? Itu juga Rabudin Pasaran. Saudara, daripada Sayyidina Osman radhiyallahu anhu menyatakan bahawa daku mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang Muslim pun yang tiba waktu solat fardu ke atasnya, lalu dia menyempurnakan wuduknya, kekhusyukannya dan rukuknya,
melainkan solat itu adalah menjadi penghapus dosa-dosa yang dilakukan sebelum itu. Selama dia tidak melakukan dosa besar. Dan demikian itu berlaku sepanjang masa. Ini hadis riwayat Muslim, saudara, yang ke-228, statusnya adalah hadis sahih. Jadi saudara, menurut Imam An-Nawawi menegaskan bahawa solat yang dilakukan dengan sempurna, mula daripada suduknya, khusyuk dan rukuk, berfungsi sebagai penghapus dosa-dosa kecil. Namun, ia tidaklah menghapuskan dosa-dosa besar, kecuali dengan taubat nasuhah. Saudara. Pentingnya kita menjauhi dosa besar agar dosa-dosa kecil dapat diampunkan. Dan saudara jangan lupa, wuduk ataupun air semayang yang sempurna adalah syarat pertama untuk setiap solat yang sah dan diterima. Wuduk bukan sekadar membasuh anggota, tapi juga perlu dilakukan dengan penuh kesedaran dan kena ada niat, saudara. Khusyuk dalam solat adalah merupakan kunci utama untuk mendapatkan pahala dan keampunan. Tanpa kekhusyukan, solat mungkin hanya menjadi rutin tanpa kesan rohani, saudara. Sesungguhnya, solat bukan sekadar kewajipan, tetapi juga sebagai pembersihan rohani harian. Namun, keberkesanannya bergantung pada kualiti pelaksanaan. Antaranya adalah wuduk yang betul, kekhusyukan hati, dan rukuk yang sempurna. Kita juga perlu bertaubat, saudara, daripada dosa-dosa besar. Kerana solat semata-mata tidak mencukupi untuk menghapuskan dosa-dosa besar. Maka seorang Muslim perlulah menumpukan kepada mutu ibadah, bukan sekadar kuantiti dan kebiasaan, saudara. Jangan lupa, saudara, solatlah 5 waktu. Kita masuk dalam segmen tulisan saudara Makbul yang dihantar pada saya. Katanya, saudara, setiap hari adalah hadiah baru dari Allah. Ini mutiara katanya. Setiap hari adalah hadiah baru dari Allah. Saat mata kita terbuka, nafas masih berjalan, itulah tandanya Allah memberi kita peluang untuk hidup, untuk beribadah dan memperbaiki diri. Sebelum sibuk mengejar urusan dunia, mulakanlah hari anda dengan berdoa, saudara. Ya, saudara, ini adalah peringatan daripada sahabat-sahabat kita yang saya rasa sesuai untuk kita berkongsi bersama, saudara. Jadi kepada pimpinan negara, saya tetap mengingatkan janganlah berbelanja wang negara tanpa had, kerana seandainya wang negara dibelanjakan tanpa had, maka negara boleh menuju kemuflisan. Saudara Mahat Khamis, terima kasih. Saudara Fazilah Ismail, waalaikumsalam. Begitu juga saudara Azmi Alias, Ramli Yasin, Rabudin Pasarat menghantar sekeping hati untuk kita malam ini. Dalam waktu yang sama, saudara, kepada teman-teman yang menyunting semula live saya ini. Sebab malam tadi banyak saya tengok teman-teman yang menyunting dan memasukkan dalam pelbagai channel. Sebenarnya tak ada masalah, saudara. Saya izinkan. Tetapi anda haruslah bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana sesujurnya saya tak mampu, gitu ya, Adinda Hafiz, saya tak mampulah untuk memantau setiap suntingan anda. Ingat, saudara, ini adalah pencerahan politik. Bila kami memberi pandangan dan pencerahan, kita harus memegang pada prinsip kebersamaan kita. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau bersetuju, selalu saya katakan Alhamdulillah. Kalau tak bersetuju pun tak ada masalah. Nak menghantar kiriman, boleh, asalkan anda menggunakan bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang kita warisi sebagai warga bangsa Melayu yang tinggi nilai adab sopan budayanya, saudara. Dan kalau mereka yang menghantar tulisan yang agak celupar, saya minta maaflah, saya tak layan, saudara. Kerana sejujurnya saya katakan, ruangan Amir Hijaz Fan ini saya terisi dengan warga cinta damai yang menyantuni setiap persoalan secara harmonis. Dalam waktu yang sama, pada teman-teman yang menulis dalam muka buku, mahu menterjemahkan isi hatinya, perlu saya ingatkan bahawa tulisan anda dipantau oleh SKMM. Tak gitu, Fiz, ya? Ya. Fiz, tajuk kita malam ini, Fiz. Hutang YB kepada rakyat. Kalau nak ikutkan banyak hutang YB pada rakyat. Ini yang kita harus selesaikan. Terutamanya hutang janji ni, Tok. Mereka pandai berjanji, mereka berhutang pada rakyat. Ya, saudara Is dari Perlis. Terima kasih, Is. Dan janji, sebagai tuan kata, jangan mudah berjanji kalau tidak ditepati. Tapi bagaimanapun sebelum itu saya harus melaporkan bagaimana saya bercakap dengan
Hafiz tadi, Ya. bahawa musim hujan sekarang ni, Fiz, nampak gaya terdapat 8 negeri Negeri. yang bakal dilanda oleh ribut petir, angin kencang dan hujan lebat, iaitu di Kedah, kawasan Yan, Kuala Muda, Sik, Baling, Kulim dan Bandar Baru. Dan bagaimanapun pusat pembinaan sementara di Baling ditutup, alhamdulillah. Tapi bila ada hujan balik ni seriau pula kan. Betul. Begitu juga di Pulau Pinang, seluruh kawasan di negeri Pulau Pinang, termasuklah di Perak. Tak payah sebut, semua kawasan di Perak. Semua daerah di Perak bakal mengalami ribut petir, hujan lebat dan angin kencang. Sementara di Kelantan, kawasan Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan Gua Musang. Di Pahang, Terengganu tak ada hujan nampak, Hafiz. Ya. Di Pahang, tanah tinggi Cameron. Jadi teman-teman yang bercuti perlu berhati-hati bila memandu, jalan licin, takut nanti berlaku tanah rebak dan sebagainya. Saudara, begitu juga di Lipis, Jerantut, Maran, Kuantan, Pekan dan Rompin. Bagi negeri Selangor, kawasan Sabak Bernam, Kuala Selangor dan Hulu Selangor. Di Sarawak, Sariki, Pakan, Jolau, Sibu, Kanawit, Kapit, Song, Bukit Mabung, Bintulu, Miri, Subis, Beluru, Marudi dan Limbang. Itu di Sarawak saya. Banyak kawasannya bakal dijengah oleh ribut petir dan angin kencang. Begitu juga di Sabah ni, sibuk-sibuk nak kita mengadakan pilihan raya, Fiz. Kawasan Nabawan, Keningau dan Sandakan di Tungut juga bakal dijengah oleh ribut petir dan angin kencang serta hujan lebat. Jadi berhati-hati, saudara. Malahan ada juga ribut ramle akan melanda di perairan katanya. Tapi taklah menjejaskan keselamatan kita kerana ia datang dari Filipina dengan kelajuan 65 km sejam. Fiz, malam ini kita nak bercakap tentang sedikit, Fiz, tentang masalah gadis hilang. Baru saya terima tadi, iaitu pihak polis sedang mengesan, mintalah warga membantu untuk mengesan gadis India, iaitu Durga Shri, anak perempuan Sarabanan. Berusia 20 tahun, Fiz. Katanya menurut Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Assistant Commissioner Raub Selamat, katanya gadis tersebut dikenali sebagai S. Durga Shri, ketinggian 155 cm dan berat sekitar 45, kuruslah saya. Berketurunan India, mempunyai rambut lurus berwarna coklat, berkulit cerah, bentuk mata yang kecil dan berwarna hitam serta memiliki kening yang agak tebal serta bentuk badan yang kurus. Cantik ni, Fiz, nampaknya. Ya. Jadi siapa saja yang punya maklumat individu tersebut, di mana alamat terakhirnya di Taman Puteri Wangsa di Ulu Tiram, bolehlah berhubung dengan pegawai penyiasat Inspektor Muhammad Hafizuddin Zakaria di talian 07 218 2323. Dan orang ramai juga boleh berhubung terus dengan mana-mana balai polis yang berhampiran, katanya. Dia nampak agaknya, Fiz, itu. Kes kehilangan ni pun makin menjadi-jadi. Yang baru ni dekat Seri Damansara. Ya, anak Seri gadis Damansara, juga. Anak gadis juga. Dan sekarang ni pun kita tengok tu macam-macam kes jenayah yang terbaru semalam di Bukit Mertajam. Pembunuhan itu memang Pembunuhan yang amat kejam. mengerikan. Aduh, Ya, saya ditetak kepalanya sampai putus dan anak perempuannya juga pun 11 dibunuh. Dan merisaukan, Datuk. Ya, betul lah. Puan Tasnah, terima kasih atas keping hati. Jadi anda berhati-hati. Bukan gitu, Fiz. Nampak gayanya begitu juga. Sudah 4 hari Sarjan Fadil Ya. tak pulang. Ini kita Hilang, ingat kategori anggota hilang polis. kat tu. Kategorinya anggota polis berpangkat sarjan. Dilaporkan hilang selepas keluar dari rumahnya di kuartus Ibu Pejabat Polis IPD Subang Jaya sejak Rabu dulu. Menurut Ketua Polis Daerah Subang Jaya, Assistant Commissioner Wan Azlan Wan Mamat, katanya Sarjan Muhammad Fadil Muhammad ataupun Ahdiah berusia 40 tahun kali terakhir dilihat meninggalkan rumahnya dengan memandu Proton Saga berwarna hitam. Nombor pendaftaran WC 8024K. Dan kehilangan beliau telah pun dilaporkan pada jam 9 suku malam Khamis lalu selepas gagal dikesan oleh ahli keluarganya, saudara. Ya. Jadi kalau saudara yang ternampak atau melihat kereta tersebut atau sebagai ada maklumat tentang keberadaan saudara Sarjan Muhammad Fadil, tingginya 167 cm, berat badan 85, gempal orangnya, Ya. 85 kg, berkulit coklat, berambut pendek, berhidung lebar, bermata sepit dan bermulut tebal.
Jadi orang ramai punya sebarang maklumat diminta tampil ke Balai Polis berhampiran atau terus menghubungi Bilik Gerakan IPD Subang Jaya di talian 03 786 2722 ataupun penolong pegawai penyiasat saja Muhammad Syami Ibrahim di talian 019 830 1479. Itulah keadaannya sih. Nampak gayanya lepas satu kejadian agak mengerikan. Merisaukan. Merisaukan. Jenayah. Ya, sebab ialah dengan dunia yang moden sekarang ni tu, macam-macam boleh jadi. Macam-macam boleh berjadi. Jadi kita pun kena pesan kat pelayar-pelayar kita ni tu. Betul. Dan anda kalau ada anak gadis, perhatikan anak gadis anda. Anak-anak juga perhatikan. Musim-musim perayaan begini juga rumah kena tengok. Betul. Kalau nak tinggalkan rumah pun, eloklah beritahu jiran dan juga melaporkan kepada Pak Polis. Ini cuti sampai hari Rabu, Fiz. Cuti sekolah seminggu tu kan? Sampai hari Rabu katanya. Cuti Deepawali sampai hari Selasa kot. Selasa Rabu. Tapi cuti sekolah sampai Isnin minggu depan tu. Seminggu. Panjang. Jadi saya yakin tu ibu bapa mungkin nak saudara yang meninggalkan rumah, kalau rumah tak pasang CCTV, sebelum tinggalkan rumah, eloklah beritahu jiran, tolong tengok-tengok kat rumah ataupun buat laporan pada polis. Saya rumah saya maklumkan kepada Balai Itu Polis yang penting. berhampiran ya. Sebab pihak polis sentiasa melakukan rondaan. Betul. InsyaAllah pihak polis kita ni sentiasa dalam keadaan berwaspada. Cuma hari ini, Fiz, kita lihat dalam jendela dunia, kabarnya ratusan ribu penunjuk perasaan sudah pun membanjiri jalan di seluruh Amerika. Katanya 100,000 lebih, Fiz. Mereka seolah membantah Donald Trump. Sebab di Amerika hari ini, rakyat Amerika merasakan Donald Trump ni seolah merasakan diri dia bersultan di hati, berraja di mata. Buat itu macam-macam. Malahan, masalah besar di Amerika sekarang ni apabila Senate tidak meluluskan bajet. Ini dah masuk seminggu dah. Betul. Kaki ketangan kerajaan sudah pun lay down, tak ada bekerja. Gaji tak boleh berjalan, tak boleh dibayar. Dah seminggu lebih, Fiz. Apa nak jadi pada Amerika? Jadi, teman-teman, ekonomi belum tentulah dalam keadaan yang stabil kalau sesuatu berlaku di Amerika. Tak kata, Fiz? Ya, betul. Kembali kita, Fiz, di Gaza. Fiz, alamak. Nampaknya Gaza berdarah lagi lah, Fiz. Ya, hari ini ada lagi. Hari tentera Israel hari ini melancarkan serangan ke atas Gaza. Apabila kumpulan pejuang Palestin Hamas terus saling menunding berhubung pelanggaran gencatan senjata yang diusahakan oleh Amerika. Setakat ini katanya pihak tentera masih lagi menyalahkan Hamas kerana masih belum memulangkan sepenuhnya. Tapi semalam saya dah baca berita katanya Hamas dah pulangkan sepenuhnya. Itulah masalahnya. Dan nampaknya mereka masih lagi melanggar gencatan senjata. Apabila lintasan sempadan Rafah antara Gaza dan Mesir nampaknya bakal ditutup balik. Jadi Israel masih menuntut, Fiz. Katanya untuk dia ada lebih kurang 28 mayat tebusan. Sedangkan Hamas menyatakan pihaknya sudah menyerahkan semua 20 tebusan. Dalam waktu yang sama, warga Palestin mendesaklah warga dunia supaya segeralah menghantar pasukan antarabangsa di Gaza bagi melindungi orang awam. Nampak gaya keadaan keamanan di Gaza masih belum lagi stabil dan tentu saya masih gila lagi, Fiz. Masih gila untuk melakukan tembakan, pembunuhan. Terbaru apabila sebuah kereta, saya ingat kereta ataupun lori membawa 11 orang di kejiranan Al-Zaitun di bandar Gaza. Habis semua. Kononnya melintasi garisan kuning, maka diledakkan dengan bom. Astaghfirullahalazim. Itulah keadaannya, Fiz. Dan satu kenyataan rasmi, jurucakap sayap senjata Hamas, Brigade Al-Qassam, menyatakan bahawa Israel terus melancarkan serangan udara ke atas Gaza, walaupun gencatan senjata telah berkuat kuasa. Terkini, serangan meragut sekurang-kurangnya 28 nyawa, termasuk wanita dan kanak-kanak. Dan Hamas mendakwa bahawa Netanyahu menggunakan isu keselamatan dan tuntutan perlucutan senjata. Itu keadaannya di Gaza, Fiz. Saya rasa Amerika kena bertanggungjawab. Ya. Sebab kononnya dia adalah kepala yang mengetuai Polis dunia. Polis dunia dan kepala mengetuai rundingan damai ni. Jadi apabila Israel melanggar gencatan senjata ni, jadi Trump kena buat statement lah. Betul.
Kan? Jangan nak mengharapkan Nobel Peace semata-mata. Ha. Wah, isu di bawah tak selesai. Betul. Kan? Jadi saya lihat perkara ni, yalah, nak cakap pun macam mana Tok? Kita hanya boleh Sekadar husnuzon. husnuzon dan terus berdoa. Berdoa lah. Kan? So saya dengar semalam pun, tadi pun saya baca berita mengatakan besok sepadan Rafah akan buka. Tapi nampak gaya kata Israel pula nak tutup pula. Israel kata nak tutup tapi Mesir nak kata buka. nak buka. Itu keadaan. masuk, Nak mengantar makanan sebenarnya. Turki dah menyiapkan lebih kurang 20 lori. 25 truk. 25 truk untuk mengantar makanan Tapi dan tu, alat perubatan. Itu yang kita tak faham sekarang ni dalam rundingan damai ni. Apa kena-mengena lagi Israel nak kena jaga sepadan-sepadan ni? Itu masalahnya. Sebenarnya tak ada apa-apa dah. Kau lepaslah bagilah pihak berkuasa Gaza. Sedangkan Gaza ataupun Palestin sudah pun dikira sebagai satu negara. Kan? Tapi masih lagi orang tak faham. Kita mengharapkan agar kejahatan senjata ataupun sepatutnya tak ada lagi kejahatan lah. Terima kasih Saudara Muhammad Khamis. Sebenarnya saya tengok tu Israel ni jadi panas ni sebab bila umum je kejahatan senjata dan sebagainya, tiba-tiba tu dia geng-geng Hamas keluar. Berkepak. Oi, ramai lagi punya Hamas ni. 2 Ah. tahun aku buru tak ada, tak jumpa ni. Berpuluh Nampak tak? tahun buru masih tak jumpa. Itu kan sebab itu Hamas mengatakan tak apalah kalau nak serang balik kita berperanglah. Orang Kalau memang tak mujahid. bergajak lah. Ya, tak ada. Ha. Baik Fiz, Ya. kembali ke tanah air. Tiba-tiba hari ini tular dalam media sosial Fiz. Kononnya ada seorang pemimpin politik di utara tanah air Ini yang dirakamkan adalah yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang tidak manis terhadap pihak istana di Perlis. ya. Dan hari ini naib Presiden PAS iaitu Datuk Muhammad Aman Abdullah, dia kata bagaimanapun PAS ni bila berlaku pada mereka, dia kata saya tak tahu, dia kata dan masih disesat oleh pihak polis. Sedangkan tular dah ni Fiz, macam mana Fiz? Saya punya pendirian mudah je tu. Sebagai orang Islam, orang Melayu di bumi Malaysia, sebagai anak Malaysia, Waimah apa sekalipun saya tetap pertahankan institusi raja. Betul? Kamu Melayu ke, kamu Cina ke, kamu India ke, kalau kamu kurang hajar pada raja-raja Melayu, saya tetap berada di depan Betul. untuk mempertahankan institusi. Saya tak pedulilah. Ini bukan soal parti politik. Nak politik lah. Kau nak usir institusi raja untuk apa tu? Betul. Untuk apa? Tak pasal-pasal. Sedarlah diri sikit. Tak pedulilah kan. Kau ni MB ke, timbalan pemimpin ke tak kisah. Sebab itu UMNO ini diajar, kita ni pemimpin kita ajar supaya menghormati institusi raja ni. Kita sentiasa setia. Dan kita punya perlembagaan pun tu Ya, betul. memang dah ada termaktub dalam perlembagaan tu. Ya, Mempertahankan raja-raja Melayu. raja-raja Melayu. Itu soalnya. Tapi biadab lah tu saya cakap. Betul lah. Kita tak tahulah sama ada benda tu. Ya. Sebab katanya bahawa Ketua Polis Perlis Datuk Muhammad Abdul Halim katanya pihak sebut sedang pun disiasat oleh Sekarang ni kes tu Bukit Aman. Bukit Aman dah take over. Bukit Aman dah take over. Sebab pihak saya nampak bahawa benda ni adalah perkara yang serius. Ya, Sebab itu ya. Bukit Aman yang ambil kes ni tu. Dah bukan lagi pada negeri dah. Jadi, eloklah tu. Kita tak menuduh siapa. Kita tak tuduh, tapi too much lah. Kita tahulah siapa yang mengungkapkan suara siapa. Tapi kita tak boleh biar pihak polis yang Saya terkesan sikit lah pasal Perlis ni tu. Pasal Tuanku Sultan Perlis, Raja Perlis ni, ya Allah, baik tu. ya terlalu baik orang. Iya, dululah zaman-zaman saya ada nama dululah. Ya. Zaman-zaman saya famous dululah. Seniman. Seniman, zaman-zaman keluar TV, keluar filem ni kan. Bila saya pergi ke sana, kita ada shooting ataupun ada wedding. Kita ada wedding, masa saya ada wedding. Saya ingat lagi ada wedding, artis lah. Jadi, tuanku hadir pada kenduri kahwin tu. Mencemaduli hadir. Lepas tu, bila sebelah malam, kami pun santai-santai nak keluar pergi kat Kuala Perlis kan. Ada banyak-banyak ikan bakar nak makan. On the way nak pergi tu, istana telefon. Dia kata, Raja Permaisuri panggil makan. Saya kata, macam mana ni Datuk? Pasal kami ni ada yang pakai seluar separuh pendek, yang tak cukup sikat rambut, semua ada. Tak apa, datang je. Punyalah baiknya. Betul. Jadi, apabila istana apa ni polis kan? Apa ni? So jadi saya memang tak bersetuju lah. Saya
Saya tak bersetuju lah. Bagaimana kita harapkan pihak polis kali ini betul-betul serius dan dakwalah siapa yang terlibat itu ke muka pengadilan. Jangan takutlah. Ya. Jangan disebabkan ni pemimpin politik tak boleh nak ni tak ada. Saya nampak gayanya sebelah sana tu Fiz, tak habis-habis menghina istana. Ya. Presiden ada pengurusi Perikatan Nasional masih belum habis kes lagi. Ya. Menghina Sultan Pahang. Ya. Sebab itu kabarnya Fiz, semalam dalam minggu ni lah katanya berlaku satu himpunan angguh di Jelai. Hogah. Entah macam mana nak sebut pun tak reti lah tu. Mengarut lah ni semua ni mengarut. Kata import pula tu. Import satu hal, lepas tu kau nak pergi tempat tu pula kawasan MB. Di Jelai. Kawasan MB kau nak pergi. Kawasan Datuk Wan Rosdi. Orang tak ada. Jadi import bawa kata 3 bas katanya. Dengan kereta-kereta ni bawa daripada Rompin lah, daripada Lipin dan sebagainya. Itu menunjukkan apa tu? Menunjukkan dia orang tak yakin. Ya. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab ini kawasan menteri besar. Betul. Secara logiknya, orang Pahang ni lebih berotak lagi daripada Walang ni. Betul. Sebab apa tu? Betul. 3 tahun berturut-turut. 1 bilion hasil negeri. Betul. Ini fakta tau. Kita MB cakap fakta. laksanakan tugas dengan sebaik mungkin untuk rakyat Pahang. Tapi katanya tin Melo masih berjalan jagalah. Itu. Lepas mereka kaut semua tu, balik punggah tinggallah orang Jelai untuk disantuni oleh Yang Amat Umat Datuk Menteri Besar. Tapi yang bagusnya MB Pahang ni, Tok Wan ni. Dia cakap dengan orang Pahang, dia cakap dengan orang Jelai apa? Dia kata tak apa, alu-alukan kedatangan mereka. Gerai-gerai ni semua buka, berniaga. Ya. Santuni mereka, bagi mereka makan sedap-sedap, ekonomi pun boleh naik. Betul. You pun berniaga kedai makan boleh ramai orang. Ya. Hebat tak? Inilah pemimpin. Buat apa kita nak risau sebab kita tahu kita buat kerja. Betul. Itulah Datuk Wan yang kita kenal. Sebab itu Fiz, bila kita bercakap tentang hutang YB pada rakyat ni Fiz, saya rasa boleh dikatakan setiap wakil rakyat dari sebelah sana sebenarnya mereka berhutang Fiz. Betul. Sebab masa pilihan raya tu masa itulah berjanji. Tapi dah masuk 3 tahun Fiz. Ada kawasan yang kampung-kampung tak dijengah oleh ahli parlimen. Memang. Itu memang betul. Di kampung saya Fiz, di Lumut, kampung saya ada orang kampung begitu tak kenal pun ahli parlimennya. Tapi yalah, bila macam kita tahulah tu. Ya. Orang kita ni bila mengundi dia mengikutkan emosi kan. Betul. Jadi sekarang ni dia komplain lah kat kita. Oh tak kenal lah YB ni. Tak pernah jumpa, tak pernah datang dan sebagainya kan. Tapi tunggu masuk dalam pilihan raya esok. Dia pangkah lagi orang yang sama. Ini masalah. Itu masalah. Dan dia orang berjanji. Sebab itu saya katakan, terima kasih Saudara Asana Kirana. Mereka berjanji. Contohnya, PTPTN. Percuma semua. Mereka dah menang. Tak bersuara pun dekat parlimen. Ya. Itu satu. Lepas tu, bila rakyat tanya, ni janji tu hari nak buat jalan, contohlah kan masa pilihan raya janji itu gini. Yalah kami pembangkang. Tak ada peruntukan. Tuan-tuan pun tahu peruntukan PMX tak bagi. Pula dah. Kerajaan tak bagi kami ni ahli parlimen pembangkang tak bagi. Jadi macam mana kita nak buat? Nampak? Dia main sentimen tu, nampak? Betul. Walhal tu, kita kena betulkan balik statement ni. Apa yang kita kena betulkan? Projek pembangunan, infra apa semua ni, semua direct. Direct. Tak ada melibatkan melalui pejabat wakil rakyat. Tak ada. Wakil rakyat cuma menghantar surat bagi tahu pada majlis daerah. Jalan rosak. Ini JKR tu repair. Tak ada pengena-mengena dengan pejabat wakil rakyat. Kamu sebagai ahli parlimen ke ahli dewan negeri ke, bagi tahu saja jalan ini rosak. Pipe rosak, pipe bocor. Pasti akan datang. Sekolah nak repair, hantar je kat kementerian. Kementerian akan salurkan direct. Ini yang rakyat kena tahu. Tapi mereka tak sedang hati lah. Betul. Dan mereka main isu ni lah tu. Bila jumpa rakyat, ni realiti tu. Tak ada, kami tak ada peruntukan. Kerajaan Anwar Ibrahim tak bagi, ahli parlimen tak bagi, pembangkang tak dapat peruntukan. Nampak? Apa peruntukan tak lagi? Itulah yang diorang bising-bising tu. Apa sahaja yang rakyat mahu kerajaan tunaikan, tetapi YB tak tunaikan. Betul. Fiz, hutang PTPTN ada apa sekarang? Tapi sekarang ni nampaknya terbakar lah. Sebab sudah pun mula ditunaikan oleh kerajaan yang tak berjanji. Ya. Bawah golongan B40, anak-anak dapat PTPTN percuma. Yang bagi yang layak. Betul. Bagaimana konon-kononnya. Tapi ceritanya perut rakyat mestilah dalam keadaan yang okey, dapur berasap. Sedangkan mereka dulu pernah mentadbir.
Ya. Jangan lupa Fiz. Betul. Itu kerajaan. zaman kegelapan Malaysia. Zaman kegelapan Malaysia. Rakyat terpaksa kebar bendera putih nakkan makanan. Itulah dia kalau tanya saya lah tu kan. Tuhan tu adil. Allah ni adil lah. Kalau saya lah jadi Perdana Menteri ni tu. Naya lah dia orang ni. Sebab apa tu? Zaman kegelapan kita sewaktu Covid tu. Zaman darurat. Ya. Yang duit kita tak boleh nak tahu di kerajaan guna. Bukan tak boleh tahu. Duit itu sentiasa boleh digunakan. Unlimited. Betul. Dan tak boleh diaudit. So jadi bukan tak boleh duit, tak payah untuk kelulusan parlimen. Kalau saya lah hari ni jadi Perdana Menteri, itu dulu saya selesaikan. Saya harap Datuk Seri berapa ratus bilion tu? Betul. 600 bilion. Yang selalu saya bangkitkan, saya haraplah yang Muat Perdana Menteri tolonglah minta supaya agar pihak ini Auditor General melakukan audit dan kena bentangkan di parlimen, bukan sikit. Banyak. Kita dengar waktu Perdana Menteri waktu itulah berucap daripada dia melalui kaca TV, kerajaan menggunakan lebih kurang 600 bilion untuk membangunkan ekonomi dan sebagainya. Apa dah jadi? Yang pastinya sekarang ni SDR kerajaan Madani. Sebab tu sekarang ni saya pun marah juga PMX ni. Saya betul-betul marah lah kalau saya jumpa dia, saya cakap direct je, you very slow. Betul. Very slow. Dalam bab ni dia very slow. I'm so sorry. Betul. Sebab rakyat nak tengok benda ni tu. Nak tengok apa kesudahan ni. Kes-kes ni lambat bergerak. Macam mana ni? Macam mana you cakap you nak selesaikan rasuah, nak betulkan tata kelola kalau benda ni lambat? Bukan kita nak naik orang. Tak. Bila siasatan tu cepat, perkara itu dia bawa ke mahkamah, boleh berbalah di mahkamah, kita tahu mana yang betul, mana yang salah. Itu yang rakyat nak tahu tu. Itu je. Bukan kita nak bawa pergi mahkamah tu, kau dah salah dah belum. Selagi hakim tak putuskan. Jadi rakyat nak tahu tu. Sebab itu saya katakan, yang berhormat yang ada sekarang ni, mereka berhutang dengan rakyat. Ya. Sebab kamu berjanji itu ini, rakyat menuntut sekarang ni. Ya. Dan kita dah masuk 3 tahun, Fiz. Tapi apa yang pastinya, wakil rakyat sebelah sana, kereta mewah, Fiz. Kereta kena tukar. Kereta kena tukar. Kan, tengoklah di Terengganu. Kereta baru semua kena tukar. Rakyat tak apa. Saya tak nak cakap lah kampung rumah saya kat Dungu ni kan. Saya pun tak tahulah nak kata apa. Wakil rakyatnya pun yalah. Orang kampung pun tak kenal. Itulah. Tapi sentimennya adalah bulannya pangkah. Tak pedulilah engkau siapa. Jadi bulannya pangkah. Tapi saya ingat pengundi akan, insya-Allah mudah-mudahan pengundi dah sedap lah. Di Terengganu mungkin lah tu. Tapi kalau di Kelantan tu tak tahu, saya dapat perkabaran katanya rakyat menagih janji yang berhormat. Sepatutnya anda harus, sebab tu saya selalu kata Fiz, untuk pilihan raya kali ini setiap rakyat dia bila calon tu datang buat satu perjanjian. Kamu jadi calon kena sign. Dia sign. Waktu tu dia sign tu. Mesti dia sign. Kalau rakyat nak suruh undi sign. Dia sign. Lepas tu boleh bawa mahkamah lah. Engkar. Saya nampak bahawa sebenarnya Fiz, dalam keadaan begini, hutang wabi tinggi sangat pada rakyat. Bila rakyat pergi ke pejabat, itu yang saya kata tadi tu. Alasan bahawa tak ada peruntukan. Yang kau punya gaji itu 23,000 allowance tu Fiz. Bukan murah Fiz. Seorang ahli parlimen pendapatannya adalah 23,000 sebulan. Belum masuk allowance gitu. Tu belum masuk allowance Bagaimana dengan ini adun? Saya dapat tahu macam adun di negeri Perak, negeri kita lah kan. Mewah Fiz. Mewah Ketua pembangkang disediakan kereta, ada pejabat, ada allowance kas. Setaraf Exco dahsyat lah. Dahsyat lah tu. Sedangkan sebenarnya mereka lah yang berhutang dengan rakyat. Ya. Tapi rakyat pun kena sedar. Rakyat pun kena sedar sebenarnya. Kena sedar dan menyedarkan ahli keluarga, rakan-rakan terdekat ni kena menyedarkan dia orang ni. Sebab apa? Janganlah mengundi mengikut emosi waktu ketika pilihan raya. Kalau mereka datang lagi cakap, hutang lama pun tak bayar lagi. Sudah-sudahlah. Sebab tu kalau tanya saya, di Terengganu tu saya masih ada berharapan lagi untuk Big N ambil alih balik Terengganu sebab ni dia lebih fleksibel sikit Terengganu. Laporan keluarga isteri lah. Yalah sebab
kita boleh lagi bukan Yeah. manipulate, tapi kita boleh tunjuk track record kita Betul, yang betul. memerintah negeri Terengganu Betul. ni. Jadi kalau negeri Kelantan tu itulah, kalau yalah cuma kita ni sebagai pemimpin, bukan kita lah, maksudnya pemimpin kita ni, kalau dia orang boleh cakap, dia orang cakap. Apa dia nak cakap? Kelantan ni lantak pergiran kau. Kalau ikutkan hati tu. Sebab macam saya katalah, kalau bagi seorang 1 juta pun, tak penduduk Kelantan tu katalah bagi seorang 1 juta pun tetap pangkal bulan tu. Tetap. Tipu macam mana pun wakil rakyatnya. Tetap pangkal bulan juga. Tak apalah saya rumah bumbung bocor-bocor, dinding tak ni, tak apalah, yang panggil pengepas. Saya pun tak tahu otak dia orang ni tak kat mana, macam mana dia orang berfikir. Saya tak faham. Tak tahu. Kan? Dan sekarang ni pun Fiz, kalau kita tengok dalam Perikatan Nasional, macam ada tulisan Datuk Seri Dr. Muhammad Fuad Zakasi. Ya. Dia kata sekarang ni perkahwinan palsu antara Dr. Mahathir dengan Tan Sri Muhyiddin. Dan sekarang ni katanya dah ada Perikatan Nasional. Jadi buat apa lagi tubuh ikatan Prihatin Rakyat, IPR. Kemudian lepas tu tubuh lagi Sekretariat Orang Melayu. Ya. Jadi 3 pertubuhan. Jadi kata untuk buat apa? Dia orang ni sebenarnya tak sedar tu. Tak sedar diri. Dia orang ni lah yang bekerjasama dengan Mahathir ni kan. Sebab kalau nak tengokkan muka-muka yang bekerjasama dengan Mahathir ni, kebanyakannya semua tu bekas-bekas UMNO. Betul. Takkanlah mereka tak kenal siapa Tun Mahathir. Itu yang saya tak faham benda tu. Sebab dulu tu, kalau zaman saya muda lah, belum cebur dalam politik dan sebagainya, saya cakap terang-terang, saya juga mengagumi Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri waktu itu. Betul. Dan saya lahir dia Perdana Menteri. Betul. Sampailah 2003 dia letak jawatan. Saya membesar daripada lahir sampailah sekolah rendah, sekolah menengah, sampailah dia letak. Saya menjadi wartawan waktu beliau mula jadi Perdana Menteri. Waktu ketika itu saya memang kagumlah dia. Betul. Tapi bila kita cebur dalam politik, kita Kaji tengok, semula. kita kaji semula, saya rasa dia adalah satu sosok tokoh yang hari ini pada pendapat saya adalah memecah belah kaum Melayu. Tak Ini habis-habis fakta. lagi. Dan hari ini Tubuh apabila lagi. mereka lemas, mereka menjaja nama Melayu. Jadi adakah orang Melayu hari ini masih lagi nak termasuk dalam kelompok-kelompok yang sempit ni? Tak tahulah. Mana pandangan tu? Nah, betul lah sekarang ni, dulu saya hairan lah macam Perikatan Nasional. Dulu kita ISET dulu. Ya. Turun 500,000 menentang Beta Muti. Penuh. Oh. Dataran KL sesak Betul. habis. Begitu juga dengan Irma P. Ramasamy yang over medik body lah, apa macam-macam lah. Ya. Tapi sekarang boleh bersama. Itu yang kita tak faham tu. Itu yang kita tak faham. Dulu bukan main menentang. Termasuklah orang PAS ni. Itulah. Yang adik-adik pun ada masa tu, Aisyah tu. Duduk Ya, atas ya. pentas tu. Betul. Saya ada kat situ. Menentang. Tapi Sekarang hari boleh ni bersama. demi kuasa, kan? Sanggup bekerjasama dengan orang yang saya tak mau katalah kan. Kita bukanlah tujuan kita nak maki aman orang, tapi kita memberi pencerahan. Inilah Realitinya. politik yang ada, realitinya sekarang ni. Cuma hari ini satu lagi Fiz. Saya kadang-kadang Presiden UMNO ni selalu saya katakan berlapang dada sangat. Ya, betul. Belah kanan dia tu ada 3K, belah kiri dia 3K, berlapang dada. Apabila wartawan bertanya, hari ini dia pergi meraihkan perayaan di Bali di kawasan dia lah hari ini. Bila wartawan bertanya bagaimana dengan kehadiran ini Saravanan bersama dengan dalam satu pentas bersama dengan Azmin Ali di Perikatan Nasional. Jadi Datuk Zaid mengatakan semua orang bebas untuk berkawan, tak semestinya. Tapi dia kata bila bertanding tu bertandinglah. Apa fikir macam mana, Fiz? Saya tengok juga gambar-gambar mesra tu. Kan? Teramatlah mesranya. Saya tengok gambar tu dekat Brickfield dan bukan dia dengan Azmi Ali saja. Dia dengan YB Gombak juga. Si Hilman pun ada. Dengan YB Taman Medan tu Dr. Afif pun ada sekali lah. Ni semua geng-geng Azmin lah. Jadi kalau tanya saya lah, berkawan tu boleh tu. Betul. Tak ada Dia berkawan masalah. boleh, tak ada salah. Cuma zaman Barisan Nasional memerintah dulu, Ya. kita tak semesra ini dengan membangkang.
Betul. Kecualilah mereka di parlimen, even di parlimen pun Boleh minum setiap boleh minum. boleh minum lah, tapi taklah sampai tahap macam ni. Hmm. Jadi pada pengamatan saya, apakah sebenarnya yang cuba ditunjukkan oleh Sarawanan? Saya nampak kehadiran Timbalan Presiden MIC bersama dengan Azmin Ali memperkuatkan Ya, angin yang sedang bertiup kencang bahawa parti itu sudah pun semakin hampir untuk menoktahkan hubungannya dalam Pakatan Barisan Nasional. Amin. Itu yang saya nampak. Saya aminkan dulu. Bukan? Malahan kenyataan Datuk Seri Presiden dia ada bagi kenyataan juga. Kemarin dia kata bahawa mungkin dia dah habis lah, orang Kelantan kata habis dah. Tapi dia dah tahap kesabarannya tu dah maksima, dia kata Barisan Nasional bersikap terbuka. Dan kita tidak akan menghalang sekiranya MIC mau meninggalkan gabungan itu. Semalam pun saya dah jelaskan juga, Fiz. Tapi saya rasa bila tengok gambar begini, saya nampak memperjelaskan lagi bahawa MIC bakal meninggalkan Barisan Nasional. Tak ada apa. Kalau tanya saya satu lagi pandangan saya tu, majlis yang diadakan ini adalah majlis yang dirancang. Ya. Jadi kita ada pilihan. Kalau kita tahu, kehadirannya adalah Azmin Ali, pembangkang. Kita ada pilihan. Sama ada kita nak pergi, kita nak terima jemputan majlis itu ataupun tidak, kita ada pilihan. Ya, kita jadi ada kalau pilihan kita sama bersama ataupun semangat kesepakatan kita di dalam Barisan Nasional itu kuat, masih ada dan sebagainya, kita boleh tolak. Betul. Ataupun kita boleh buat majlis kita sendiri, ajaklah. Kenapa tak ajak Wika Siong? Sebab itu saya kata sekarang ni, kebanyakan orang merasakan bahawa antara kebimbangan utama MIC sebenar-benarnya, Fiz, semalam pun saya dah jelaskan, adalah kerana parti itu melihat faktor pembagian kerusi dalam pilihan raya umum ke-16 nanti. Setuju tu. Mana-mana parti Itulah politik keadaan. mestilah nak bertanding di dalam pilihan raya. Itu tujuan utama. Yang kedua nak menang. Yang ketiganya sebab nak jadi kerajaan. Itu je. Dan sekarang ni marah sangat tu bila tak dapat jadi menteri. Ya, saya tanya juga dekat kita punya tetamu hari tu kan. Yang last kali siapa? Datuk Dr. Azhar. Datuk Dr. Azhar. Kan saya tanya. Adakah MIC ataupun MCA ni yakin pergi dengan Perikatan Nasional, mereka boleh dapat lebih banyak kerusi daripada duduk dengan Barisan Nasional? Kalau saya tanya pandangan Datuk, macam mana? Boleh dapat ke tu? Saya kata boleh sekadar bermimpi lah. Itu kaedahnya. Tak, mungkin boleh dapat bertanding di kawasan DAP. Mungkin bertanding boleh. Betul. Tapi menang. Tu, dia macam ni. Okey. Bertanding boleh lah sebab mereka pun tak ada kandidat gambarnya. Betul. Pandangan saya pula, MIC dengan MCA ni bertanding di kawasan mana dalam Barisan Nasional ni? Selama ini kawasan Melayu. Itu kaedahnya. Tapi kalau mereka nak bertanding kawasan majoriti orang Melayu, saya ingat itu soalan saya, itu dia. Dalam Perikatan Nasional, tidak mungkin PAS akan reda mengorbankan kursi mereka. Tak mungkin juga Bersatu mengorbankan kursi mereka. Melainkan bertanding kawasan yang dimenangi oleh sebab tu DAP. Jadi sejarah 1955 itu akhirnya berkecai lah. Dan saya nampak dalam keadaan begini, yang paling seronok sebenarnya, Fiz, yang paling seronok sebenarnya adalah parti PPP. Dan juga Mahasakti. Sebab mereka lama dah menanti nak masuk. Betul. Jadi nampak gayanya boleh tersenyum lah Presiden Mahasakti ke Presiden PPP bahawa peluang untuk menyertai Barisan Nasional semakin cerah. Itu yang saya nampak. Sebab kalau kita tengok daripada kenyataan pengurusi BN itu Tok Sri Zahid kan. Sampai tu tahap saya rasa kenyataan beliau tu adalah kenyataan yang the ultimate. Sebab apa? Sebab saya yakin Datuk Zahid dah gunakan segala diplomasi. Saya yakin Datuk Zahid dah bujuk, dah bagi tahu, dah bagi penerangan, pencerahan dan sebagainya, tapi mereka masih lagi merasakan bahawa presiden kita menipu dia. Itu yang kurang ajar tu. Yang itu saya tak boleh terima lah. Sebab ini politik, satu. Yang keduanya, macam saya punya soalan senang je pada mereka ni. Kamu selama ini duduk dalam Barisan Nasional, kamu bertanding dan menang di kerusi Melayu. Kalau kamu pergi ke Perikatan Nasional, kamu boleh dapat kerusi Melayu, kamu bertandinglah. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab kita dah ada pengalaman berunding dengan PAS dalam Muafakat Nasional. Kita dah ada pengalaman tu. Jadi kita faham, kita tahu. Itu yang pertama. Yang keduanya tu,
mereka ni kalau mereka macam Datuk kata tadi, mungkin pilihan mereka bertanding tempat DAP. DAP 40 kursi ni solid. Ya. Kalau dia orang bertanding ke tempat DAP ni, saya yakin dia peruyuk. Betul lah. Macam Saya yakin. saya kata macam dia presidennya tak jemput pun presiden kita dalam gabungan. Bagi saya kurang sopan lah. Tok Damansara tu, berapa puluh ribu majoriti? Berapa puluh ribu majoriti DAP menang Damansara? Boleh? MIC? MCA? Putih 64,000. Boleh. Pergi. Ni, kalau tak ada cermin, saya pun boleh tolong beli cermin lah. Tak macam itulah tu. Itulah. Kan? Baik, Fiz. Kita ke Sabah, Fiz. Sabah, ada lagi Sabah. Sebab kalau cerita pasal MIC ni menyerap darah. Tahu tak apa. Naik angin kita. Tapi presiden kita ni masih lagi berlapang dada. Berlapang dada tapi ada limit. Itulah. Sebab kadang-kadang kita tak boleh baca juga. Betul. Gerak langkah Datuk Zahid ni tu. Kan? Itulah macam Raidah dia kata, MIC ni ada pengikutnya ke? Itu yang paling tepat. Klien kita. Dia bertanya kepada kita nak jawab macam mana, Fiz? Fikirlah sendiri. Fikirlah sendiri. Okey, Tanding Fiz. pun kawasan Melayu. Hari ini, menurut Datuk Zaid Hamidi, bahawa Barisan Nasional dan Pakatan Harapan telah pun mengutamatkan pembagian kerusi bagi pilihan raya negeri Sabah yang ke-17 dan tidak mungkin berlaku pertembungan antara kedua-dua gabungan itu. Kata Zahid. Tapi dia kata PA dengan gabungan rakyat Sabah JRS, mereka di peringkat akhir lah terpulang pada mereka. Tapi di mana kalau ada berlaku pertandingan antara UMNO Barisan Nasional dengan JRS itu, jangan salahkan kita lah sebab memang kita tak bersama. Betul. Malahan Datuk Zahid mengatakan bahawa kita bertanding kali ini tetap menggunakan logo UMNO Barisan Nasional, Fiz. Nak komen, Fiz? Saya setuju. Dan agak menarik, Fiz. Ini menariknya, Fiz. Tadi kita bercakap tentang MIC. Nampak gayanya yang terbaru, Presiden MCA menyatakan bahawa MCA akan menampilkan calon anak watan yang memahami kehendak dan aspirasi rakyat Sabah pada pilihan raya negeri 17. Katanya calon yang bakal diketengahkan parti itu juga merupakan individu yang lahir dan berakar umbi di Sabah serta mempunyai rekod khidmat yang baik di kawasan masing-masing. Yang penting katanya, mereka dikenali dan sudah lama berkhidmat kawasan itu. Demikian menurut Datuk Seri Wee Ka Siong. Senarai calon MCA bagi PRN Sabah telah pun dibincangkan dengan pada peringkat Barisan Nasional, kini menunggu pengesahan akhir sebelum diumumkan. Jadi artinya MCA bertanding ada tiket bawah UMNO Barisan Nasional. Ya, tapi yalah, tak apalah, saya husnuzon lah MCA ni kan. Mungkin juga dalam kemelut sekarang ni kita nampak lebih kepada MIC. Keluar dan sebagainya, agresif lah bab ni kan. MCA agak slow down sikit. Cuma mungkin ni pandangan saya mungkin MCA menunggu setelah selesainya pilihan raya negeri Sabah. Mungkin Baru dia nak buat keputusan ke ataupun macam mana ke, ataupun dia tunggu berapa kursi yang aku dapat ni kat Sabah dan sebagainya kan, wallahu alam. Tapi kalau macam ni punya cara bagi statement kan, nampaklah keharmonian dalam Barisan Nasional tu. Dan mungkin mereka tak faham maksud husnuzon tu. betul. Kan? Husnuzon bahasa Arab, mana dia nak faham? Yalah. So mungkin dia tak faham. MIC, MC tak faham. Jadi sepatutnya kita kena nilah, kena berbincang kan. Dan tapi agak menarik kali ini apabila kenyataan Presiden UMNO Datuk Zahid, dia kata apa pun yang akan berlaku dalam pilihan raya di negeri Sabah, seandainya tak ada parti yang boleh membentuk kerajaan, UMNO bersedia untuk berkongsi kuasa. Kan? Jadi begitulah, kita ni sentiasa husnuzon. Baik artinya. Jadi tapi bagaimanapun dia menolaklah konsep Sabah for Sabahan sebab calon-calon yang diturunkan kali ini bertanding, Fiz, adalah calon-calon orang Sabah. Dan ini ditetapkan oleh pimpinan UMNO Sabah, Fiz. Cuma agak menarik, Fiz, apabila hari ini, semalam lah, agak kemarin, tentang rayuan penghakiman ke atas hak 40% yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi di Sabah itu. Banyak orang mengatakan championnya adalah parti JRS lah, parti Warisan, sedangkan isu 40% ni telah pun diperjuangkan sejak daripada zaman Tun Najib lagi. Cuma terhalang apabila UMNO Barisan Nasional tewas pada pilihan raya 2018. Jadi sebab itu terus kalau ertinya kita yang telah memulakan lebih awal. Jadi soalnya MA 63 ni
UMNO dah mulakan. UMNO Sabah. Betul. Ah, Zaman Datuk Najib betul. Sebab itu kata Bung Mokhtar, dia kata, janganlah dia kata mengambil kesempatan kononnya ini jasa mereka dan sebagainya. Jangan kata nak Kredit. ambil kredit lah dia kata. Lembu punya susu, janganlah angkat sapi punya nama. Pes. Satu lagi tu, MIC dengan MCA ni satu lagi perkataan yang diorang kena faham adalah muhasabah. Dia kena muhasabah lah. Ya. Sejak kalah 2018, kena muhasabah. Kita pun muhasabah Kita pun muhasabah. Berusaha UMNO bangkit. Macam semalam saya katakan, UMNO berusaha. Cuma kita mengharapkan agar teman-teman dalam parti keadilan ni sama-sama lah. Ya. Dah letih dah UMNO ni kena balun kata amdap. Ya. Jadi saya nak dengar juga daripada parti keadilan punya pimpinan menceritakan keadaan sebenar. Tak ada. Setakat ni tak ada ya. Tak ada. Sepatutnya mereka kena tampil ke depan. UMNO tidak bekerjasama dengan DAP tetapi UMNO Barisan Nasional adalah bersama dengan Pakatan Harapan. Kita nak dengar mereka harus menjelaskan kepada akar umbi. Dan sepatutnya orang UMNO sendiri, ahli UMNO, orang UMNO sendiri perlu melihat benda ni. Sebab apa tu? Walaupun tak ada suara-suara daripada keadilan, daripada amanah ataupun PKR yang menyatakan perkara itu, tapi kita sendiri yang bangkit muhasabah diri kita untuk kita terangkan kepada ahli akar umbi, terangkan kepada rakyat untuk UMNO ni bangkit balik. Betul tak? Maksudnya saya nak bagi tahu dekat MIC dengan MCA ni lah. Kan? Sepatutnya kamu buat perkara yang sama. Muhasabah diri, jangan ego. Sebab apa? Hari ni MIC tinggal 1 kursi je. MCA tinggal 2 kursi je. Ya. Kena muhasabah lah. Itu janganlah demand yang bukan kita UMNO ni 26 kursi ni pun tu. Ya. Kita pun tak demand macam-macam juga pada kerajaan madani yang ada hari ni. Ini Fiz, Wak Tam Noko, dia kata dah 60 tahun perintah pun MA 63 tak selesai. MA 63 bukan 60 tahun. MA 63 itu adalah perjanjian atas penubuhan Malaysia ini antara Sabah, Sarawak, Singapura dulu. Dan itulah yang diperjuangkan era waktu Datuk Seri Najib, waktu UMNO Barisan Nasional mentadbir. Tapi apakah daya? Sebab bila kita kalah dan sekarang ini mahkamah telah menetapkan. Sebab itu janganlah orang nak klaim kredit. Kita mengharapkan benda itu terlaksana, saudara. Jadi saudara Rahman Aman. Jadi kena ingatlah. Sebenarnya bukan 60 tahun. 60 tahun kita merdeka. Merdeka berapa, Fiz? Dari 56? 68. So jadi kita tu kena ingatlah soal tu. Bagaimanapun UMNO sentiasa husnuzon. Nampak anak tuduh apa pun tuduhlah. Baik. Cuma Fiz agak menarik ni Sabah ni Fiz. Kabarnya lah kerusi Don Merotai. Don Merotai N72. Okey. Saya difahamkan oleh pengurusi Majlis Pimpinan Negeri PKR Sabah, Datuk Mustafa Sakmud. Ya, Mustafa Sakmud. Katanya beliau mengesahkan bekas Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri, Datuk Ruji Ubi, bakal disenaraikan sebagai calon untuk bertanding di DUN Negeri Merotai menjelang PRN 17. Di bawah parti Pakatan Harapan lah. Katanya Ruji adalah salah seorang pensiunan calon untuk DUN Merotai. Saya agak menarik Fiz, sebab Merotai ini pilihan raya lepas 6 orang calon yang bertanding dan Pakatan Harapan dia tak bertanding. Yang bertanding USNO, ADP, tapi kawasan itu menang oleh Parti Warisan Sarifuddin Hatta mendapat 4,058 undi. Kemudian Perikatan Nasional dapat 2,400, Harapan Rakyat 1,700. Jadi tak tahulah ini keadaannya, apakah mereka sudah buat kajian di kawasan ini. Nampak gayanya agak kukuh warisan ni, Fiz. Itu kabarnya lah. Dan ini lebih menarik, Fiz. Banyak orang menjangkakan bahawa Dewan Undangan Negeri Inanam, Inanam katanya dua anak bekas ahli Parlimen Sepanggar, iaitu Datuk Eric Majibun disebut-sebut sebagai calon yang bakal merebut kerusi Dewan Undangan Negeri Inanam. Seorang lagi dijangka cerailah Parti Warisan, iaitu Edna Majimbun. Seorang lagi itu Shoni Majimbun. 3 dah.
Jadi kabarnya lebih kurang 10 orang calon akan bertanding kawasan itu. Memang pun pilihan raya lepas, kawasan Inanam ini dimenangi oleh Parti Keadilan. Iaitu dimenangi oleh Peto Galim. Dia Peto Galim ni akan diturunkan juga akan bertanding. Itu merotai Datuk Ruji Ubi. Tapi ini di Inanam. Inanam pilihan raya lepas 10 orang calon, Fiz. 10 penjuru 10 penjuru. Hebat. George Ngui bebas. Tapi dapat 50 undi. Peter Go Fahsun. Parti Gagasan. Tapi Peta Galim dapat PKR. 856 undi. Tapi Regina Lim, William Majimbun. Dia nak bertanding lagi lah. Ini PBS. Muhammad Hadi Abdullah daripada USNO. Ahmad Nur Syarul Nur Taib. Kenny Chua. Chong Kah. Dan juga Terence Zen, anak negeri. Banyak parti, 10 parti, Fiz. 10 penjuru akan berlaku di Inanam. Sementara itu, Fiz, agak menarik sekarang ni yang menjadi perhatian umum, Fiz, adalah kerusi Dun Sulaman dan Dun Lamak. Sebab Sulaman itu adalah kawasan yang ditandingi oleh Datuk Seri Haji Ji. Kalau tengok Sulaman, nak tengok pendulu ya, Fiz, nak tengok Sulaman. Sulaman berapa dia dapat tadi? Sebab itu nampak gayanya semua orang sudah pun berusaha untuk mencari ruang. Mula Lamak ni kawasan yang ditandingi oleh Datuk Boh Mokhtar. Dia dapat 3,035 undi. Mengalahkan calon daripada Parti Warisan 2,374. Tak banyak pun dia punya majoritinya. Kalau 3,035 tolak 2,374, artinya dalam 1,600. Yang kedua siapa tu? Yang kedua kawasan Sulaman. Tak, yang kedua tu siapa menang? Warisan. Kedua Warisan. Dua Warisan. BN tak bertanding tu Kita ini ini Barisan Nasional tentulah Boh Mokhtar. Kemudian bebas Parti Cinta Sabah 71. Bebas. Jadi di situ pertembungan antara barisan dengan warisan. Ini yang menjadi penarik perhatian di Lamak, Fiz. Tapi di Sulaman dia. Sulaman ini kawasan Ketua Menteri ni, Fiz. Nombor 2 siapa? Nanti dulu nak cari ni. Nak cari ni. Api ni tak sabar-sabar. Geram. Kalau boleh nak dia kalah tu. Sulaman. Sebab kita dikhianati. Itulah. Sulaman ni di kawasan mana ya? Tanjung Haru, Ruyung, Api-Api, Dikas, Inanam, Barau, Karambuna, Surah, Ampari, Pantai. Sulaman, okey. Waktu pilihan lepas, dia sebab kita dulu, kita bersetuju untuk tidak meletakkan calon. Ya betul, tapi dia tipu kita. Ini yang Jadi sebab itu bila kita tak letakkan calon, dia cuma bertanding menentang calon daripada Parti Warisan. Iaitu Datuk Alasgar Basir. Dia Datuk Haji Ji dia dapat 5,919 dan Warisan dapat 2,820. Dia kurang duduk 3,000 kat tapi kali ini UMNO akan letakkan calon. Confirm. Kalau ini keadaannya. Sebab itu agak menarik perhatian di Sabah kali ini apabila dua kursi itulah. Satu kawasan Boh Mokhtar, majoriti tak banyak mana, dan juga kawasan Sulaman. Saya nak tengok kawasan Usukan ni. Usukan. Usukan sahabat you lah. Kawasan ini memang ini hardcore face. Dulu kita bertanding cuma 3 penjuru, iaitu satu daripada Barisan Nasional yang diwakili oleh Datuk Seri Saleh Keruak. Kemudian Parti Cinta Sabah. Parti Cinta Sabah saudara Datuk Muhammad Nazruddin, dia dapat 401 undi aja. Dan Abdul Bakrin Mak Yusof, Parti Warisan. Parti Warisan dapat 3,900. Artinya majoritinya 4,000 lebih. Kuat kawasan Usukan. Saya nampak di Sabah kali ini perhatian. Jadi kita akan apabila saya tengok ada berita-berita yang terbaru berhubung tentang Sabah, saya akan cuba mengulas lah. Macam kursi Sulaman, kursi Lamak, Inanam. Inanam ni
Dan saya agak menarik Fiz sebenarnya di Sabah ni Fiz kali ini. Sebab itu hari ada satu kawasan Fiz, dia bertanding 11 Ya. 11 apa Penjuru. ni? 11 penjuru. 6 7 penjuru dah biasa di Sabah Fiz. Di sebelah penjuru di kawasan Bengkokar. Kawasan Bengkokar N 2 Bengkokar, calon bertanding Parti Cinta Sabah, Parti PBS, Bebas, 3 Bebas, Parti Gagasan Sabah, kemudian Parti PPRS, Parti UPKU, Bebas 4 Fiz. Kemudian Parti USNO dan Barisan Nasional. Dengan 11 Yang menang Barisan Nasional. Walaupun 11. Tapi tak banyak manalah dia punya 2,500 dengan 1,200. Lebih kurang 1,000 je lah, 900 lah. Yalah, sebab undi dah pecah banyak kan. Undi pecah, ada yang dapat 159, 898, itu semua 791, tu 399. Kemudian bebas pun dia agak kuat juga itu Maklin Masiau. Dia dapat 1,148. Dia bebas. 1,148. Itulah calon bebas yang mendapat undi yang tertinggi di Sabah. Gitulah keadaannya Fiz. Ya. Jadi kita akan beri. Cuma yang saya katakan agak menarik sebab 11 penjuru. Ya. Itu di kawasan Bengkokar. Tapi bagaimanapun Fiz, kita akan ulas satu persatu nanti bila sampai waktunya. Kita pun insya-Allah kalau ada rezeki kita akan pergi ke Sabah. InsyaAllah. Fiz, besok teman-teman, terima kasih Saudara Amin Mohamed, Bila Hafiz, terima kasihlah atas mengantar sekeping gambar, sekeping hati pada kita. Dan besok saya haraplah teman-teman yang memandu berhati-hati, masih lagi dalam musim percutian. Ya. Selamat bercuti, sempena perayaan Deepavali saudara. Fiz. Ya, seperti biasa saudara, besok kita mulakan hari cuti kita. Bangun pagi, solat subuh kalau boleh berjemaah di masjid ataupun surau berhampiran dengan rumah kita. Kita ambil fadilat ataupun kita ambil pahala ataupun keberkatan solat berjemaah itu. Dan jangan lupa seperti biasa saya selalu berpesan kepada diri saya dan juga semua pelayar-pelayar, semoga kita teruskan berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sepanjang hari kita dipermudahkan segala urusan kita tu. Ya. InsyaAllah kepada sahabat-sahabat yang memandu ketika ini ataupun besok nak memandu, ingatlah orang tersayang di musim perayaan ni. Ya. Kenderaannya banyak. Dan kalau nak pergi beraya ke rumah kawan-kawan Nak cek tosek nak cek tosek ke wade ke bolehlah, tapi yalah hati-hatilah ya. Ya. Terima kasih, selamat hari Deepavali. Ya. Kita jumpa lagi besok insya-Allah. Untuk teman-teman, saya juga mengucapkan yang mana keturunan India merayakan Hari Cahaya. Ya. Itu Deepavali ini Hari Cahaya kepercayaan mereka. Tapi bagaimanapun seluruh rakyat Malaysia, santunilah keluarga anda, jagalah diri anda sebaik mungkin. Dan inilah bumi dipijak, langit dijunjung. Negara kita, negara Malaysia, kita harus mempertahankannya. Come at any stage. Jumpa lagi saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa malam esok saudara.